pecat saya? Siapa manager? Sebagai salesman, 3 tahun untuk naik pangkat, 5 tahun untuk settle down dan 10 tahun untuk sampai level paling tinggi. Faham tak? Faham, Sifu. Saya akan belajar betul-betul. Bagus. Bab pertama, macam mana nak cari customer? Ramai orang kata susah nak cari customer. Cik, Sebenarnya, you buat jual rumah kat sini ke? woi, I tengah mengajar ni. You jual rumah kat sini kan? Ya? Ya, saya. Bagus, saya nak beri rumah. Boleh intro sikit tak? Sifu, saya bawa customer tengok rumah ya. Kai, tak payah layan dia. Orang macam ni tengok-tengok saja nanti dia belah. Betul ke? Tapi I rasa dia sukalah rumah tu. Bila awak buat sales, awak kena tahu ilmu kenal orang. Orang macam ni nampak je kaya, tapi dia takkan beli punya. Percayalah saya. So, Encik, macam mana? Okey tak rumah ni? Okey, beri terus. Tahniah, Encik Jason. Thank you. Sifu, saya dah dapat close sale. Alah, close deal je. Hebat sangat ke? Projek macam ni, bila saya masih budak lagi, saya pun dah tahu close deal. Dia ada refer kawan-kawan dia beli dengan awak tak? Eh, cik, projek ni sangat bagus. Satu kampung saya nak beri. Berapa you ada? Semua kita nak tahu. Ini. Ada. Apa masalah awak ni? Kenapa satu kampung awak nak beli projek dekat sini? Kau kenapa ni? Orang kampung saya nak beli. Suka hati saya lah. Sifu, Bos Molly kata saya tak sesuai jadi sales. Kan saya dah cakap. Lain kali kalau ada apa-apa, cari saya. Saya sudi ajar punya. Faham. Ini surat resign awak. Saya akan ingat ajaran awak. Apa ni? Pecat saya? Siapa manager? Saya nak jumpa manager. Oh, saya lah